Dalam setiap perjalanan seorang murid, ada kisah tentang kesungguhan, tentang budi bahasa, dan tentang hati yang sentiasa memilih kebaikan. Di Seremban pada 31 Mei 2013, lahirlah seorang anak di Hospital Tuanku Jaafar. Anak sulung daripada dua beradik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Saidatul Akhmar binti Yahya dan Muhammad Nur Hisham bin Abdul Talib. Sejak kecil, beliau menunjukkan tanda-tanda istimewa. Sopan tutur katanya, lembut perwatakannya, namun tinggi tekad dan tanggungjawabnya. Sebagai seorang abang, beliau memimpin dengan teladan. Sebagai seorang murid, beliau belajar dengan hati yang bersih. Dan dari hari ke hari, beliau tumbuh bukan sekadar sebagai murid, tetapi sebagai pemimpin yang dihormati. Seorang pemimpin yang berwibawa, seorang yang tidak meminta perhatian, tetapi dihormati oleh kehadirannya. Beliau telah memegang amanah kepimpinan sejak usia muda. Dilantik menjadi pengawas sejak tahun 2022 hingga kini. Menjawat jawatan ketua pelajar pada tahun 2025. Naib pengerusi kelab bola sepak. Naib pengerusi kelab alam sekitar. Setiausaha badan beruniform kadet remaja sekolah. Namun kepimpinannya bukan sekadar jawatan di dada, tetapi tindakan yang menyentuh banyak hati. Ringan tulang, taat, bertanggungjawab dan sentiasa mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri. Kecemerlangannya tidak terhenti di situ. Beliau mengharumkan nama sekolah di pentas negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Pencapaiannya tersusun megah seperti bintang di langit. 1. Pingat Gangsa, Tapir Sains Peringkat Kebangsaan. 2. Pingat Gangsa, Olimpiad Matematik Antarabangsa 2024 dan 2025. 3. Tempat ketiga, Kejohanan Rugby Sentuh Negeri Sembilan 2025. 4. Wakil Sekolah, Kejohanan Bola Sepak Peringkat Daerah sejak 2024. 5. Keputusan cemerlang 9A dalam UPKK 2024. 6. Menguasai 9 mata pelajaran terbaik dalam UASA 2025. 7. Mendapat TP 6 dalam 11 mata pelajaran dalam PBD tahun 2025. Seorang anak, seorang abang, seorang pemimpin yang membawa kecemerlangan dalam setiap langkahnya. Seorang murid yang bukan hanya belajar, tetapi memberi inspirasi kepada seluruh warga sekolah. Dan hari ini, di pentas penuh penghormatan, di hadapan seluruh warga sekolah yang menyaksikan detik ini, kita menobatkan seorang tokoh yang menjadi lambang kecemerlangan sebenar. Tokoh terbilang bagi tahun ini ialah Muhammad Hadif Ilman bin Muhammad Nur Hisham.